Ramai yang panik bila harga emas melonjak tinggi. Ada yang cepat-cepat nak jual emas sebab takut harga emas turun semula. Ada juga yang terus berhenti beli emas sebab rasa emas ni mahal sangat. So, sebelum buat apa-apa keputusan, boleh dengar video ni sampai habis dan save untuk rujukan di masa akan datang. Contohnya, yang pertama, kita jual emas bila kita dah capai matlamat keuangan. Contohnya, kita nak laksanakan hutang jahat ataupun kita nak beli aset yang boleh bagi pulangan seperti rumah yang disewakan ataupun tanah yang diusahakan. Yang kedua, kita beli emas macam biasa ikut pada bajet poket kita. Ciri-ciri penyimpan emas yang berjaya adalah konsisten menabung selagi mereka ada pendapatan. Ciri-ciri penyimpan emas yang berjaya adalah konsisten menabung selagi mereka ada pendapatan. Dengan public gold lagilah mudah sebab kita boleh menabung minimum serendah RM100. Nak tabung RM500, nak tabung RM1,000 pun boleh ikut pada bajet poket masing-masing. Yang ketiga, fokus pada pertambahan gram bukan pada keuntungan. Selagi mana belum capai matlamat, teruskan menabung sehingga capai target yang kita nak capai. Contohnya untuk pergi haji, persaraan ataupun untuk anak kita masuk ke universiti. Harga emas ini naik dan turun dalam jangka masa pendek itu biasa. Penyimpan emas yang bijak tidak akan terganggu dengan pergerakan harga. Siapa yang konsisten, mereka lah yang akan kaya dengan sifat emas ni. So, bagi yang berminat untuk menggunakan tabungan emas, boleh isi borang sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara menggunakan sifat emas. InsyaAllah Fiza akan bantu tuan-tuan sebaiknya.